Okay, so nanti you boleh macam actually memang I akan tunjuk lah. Okay, I akan type dan tunjukkan dalam recording ni semua. Okay, I memang akan type. Okay, bersama you lah I akan type. Cumanya kod lah you terlepas. Kod you terlepas tu, tak apa, you boleh tengok recording ni semula. You boleh tengok recording ni semula kan. Okay. So nampak memang I type macam ni tu Okay, I type macam ni kan. Okay, tuan-puan. Okay, tuan-puan I type. Okay, comma. Okay, lepas tu tekan enter, betul tak? Tekan enter. Okay, kalau ada indikator merah yang spelling error ni, klik kanan dan pilih ignore. Okay. Okay, ini perkara dia, sebut harga untuk komputer desktop PC dengan monitor. So, I type semua huruf besar ni. Okay. Sebut harga komputer. Okay. Desktop PC dengan monitor Okay, desktop PC dengan monitor. Okay, sebenarnya kita tak perlu pun nak bold dia ke nak underline dia lagi, sebab selalunya kita akan buatnya dia kemudian. Kita tak buat formatting tu sekarang lah. Okay, jadi tak perlu pun you nak boldkan ataupun you nak underlinekan, tak perlu lagi. Sepatutnya you terus je type. Okay, macam perenggan ni, dia kena type berterusan. Okay, jadi I klik kat sini. Okay, I type berterusan Okay. Kami daripada Ace Reality Computer ingin menawarkan. Okay, so I type ingin menawarkan package komputer desktop PC. Okay, package komputer desktop PC dengan monitor khas. So I terus type je. Terus type je. Dia kalau nanti tak cukup tempat, dia memang automatik turun bawah. Tengok dia tak cukup tempat, dia automatik turun bawah Maksudnya I tak tekan enter. You tidak boleh tekan enter di dalam perenggan. Okay, kita tidak boleh tekan manual enter di dalam perenggan. Kalau dia tak cukup tempat, dia memang akan automatik turun bawah secara automatik. Okay, monitor khas untuk para pelajar college. Okay, saya type untuk para pelajar Okay, lepas tu ada full stop kan. Okay, lepas noktah, katakan I type noktah, betul tak? Lepas noktah, wajib untuk kita tekan space bar. Selepas noktah, kita kena tekan space bar. Mesti ada space ya. After, if you put full stop, mesti ada space. Package computer desktop PC. Okay, package computer desktop PC tu adalah satu ayat yang repeat. Okay, okay, satu ayat yang repeat Okay, satu ayat yang repeat. Okay, jadi kita kadang-kadang tak perlu pun nak type balik. Kita tak perlu pun nak type balik. Okay, kita boleh select je perkataan yang selalu repeat tu. Okay, dan klik kanan dan pilih copy. Okay, sekejap I demo kat you I select perkataan yang selalu repeat tu. Okay, I click and drag highlight Okay, I klik kanan pada selection, I pilih copy. Dan I klik di sini, I klik kanan dan I pilih paste. Okay. Kalau tersalah boleh je klik button undo di atas ni. Kalau tersalah boleh je klik button undo di atas ni. Okay, selain daripada tu you pun boleh guna shortcut. You select je perkataan yang repeat tu. Okay, you tekan dekat keyboard you Ctrl C. Tekan dan tahan Ctrl.
dan tekan C. Control C. Klik kat sini, kalau you nak paste, tekan Control V. Okay, Control V. Okay, itu kalau guna shortcut. Control C copy, Control V to paste. Okay. Package komputer desktop PC kami kesemuanya berjenama Acer. Okay, kami, tak Okay, Acer. So, I type berterusan je. I type berterusan je. Okay, apa orang kata tu, I type tekan enter secara manual ya. Dan lengkap dengan, okay, nampak dan lengkap. Okay, okay, dan lengkap dengan aksesori komputer seperti mouse dan keyboard. Okay, dan lengkap dengan aksesori komputer seperti mouse, okay, mouse dan keyboard. Okay, dan tekan full stop, tekan nokta, tekan enter lagi. Yang ini I type 2 dot. Kalau I nak dia renggang, untuk I mulakan perenggan kedua, kalau I nak dia renggang, I kena tekan tab. Tekan tab key pada keyboard you. Okay, tekan tab key pada keyboard you. Betul-betul di sebelah huruf Q. Betul-betul di sebelah huruf Q pada keyboard you tu, tekan tab. So dia akan ada gap, ada renggang, nampak? Okay, so kena tekan tab. Kalau nak mulakan perenggan nombor 2, kena tekan tab. Berikut merupakan jadual sebut harga. So I type okay, berikut okay, merupakan jadual sebut harga. Okay, lebih terperinci yang menjelaskan. Okay, lebih terperinci yang menjelaskan semua ciri-ciri. Okey, semua ciri-ciri kan? Okey, semua ciri-ciri. Okey, dia ada sengkang. Perkataan yang mempunyai sengkang ataupun perkataan yang mempunyai dash, sebelum dash dan selepas dash mesti ada spacebar. So I tekan spacebar, dash spacebar. Okey, sebelum dan selepas dash mesti ada spacebar. Okey, spesifikasi komputer berkenaan dengan spesifikasi komputer. Okey, ni bahasa Melayu ni, tak boleh huruf C ni. Okey, berkenaan dengan package komputer desktop PC. So package komputer desktop PC yang bersesuaian. So dia repeat kan, perkataan tu repeat. So I select je package komputer desktop PC yang I pernah type tadi. Okey, senangnya kita guna shortcut. Kalau kita nak copy, kita highlight dulu perkataan yang kita nak copy tu. Kita tekan Ctrl C. Tekan dan tahan Ctrl dan tekan C. Ctrl C. Klik dekat sini. Nak paste adalah Ctrl V. Okay, space bar. Jadi you tak perlu type balik. Sebab perkataan frasa tu dia repeat kan, yang bersesuaian dengan penggunaan. So I type yang bersesuaian dengan yang bersesuaian dengan penggunaan para pelajar college, dengan penggunaan para pelajar khususnya dalam jurusan IT. So I type khususnya dalam jurusan information technology
Okay. IT lah. Okay. Dan full stop. Okay. Okay. Dia, okay, sekarang memang kita nak buat dia punya table kan. Kejap. Hello. Ya. Yeah. I ada meeting lah sekarang. I sedang kerja. Okay. Okay, sekarang ni kan kita nak buat dia punya jadual kan. Okay, you kena tengok jadual ni ada berapa kolom. Kalau you dapat lihat, jadual ni sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 5 kolom dan 7 row. So I kalau nak bina table tu, I akan klik insert. Okay, I klik button insert tab di atas. I klik button insert tab di atas, I klik table dan I halakan mouse I di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 kolom. 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 row. So I insert kolom 5 darab 7 ataupun 5 kolom darab 7 row. Okay. Tapi you nak kena position. Nak kena position dulu kolom ni. Sebab ini kolom nombor kan. Kolom nombor tak perlu besar sangat. Jadi yang kolom item tu besar. Kolom quantity tu tak perlu besar sangat. Lepas tu ada kolom price per unit and amount. So I klik kat sini. I type nombor. Kalau I nak ke kotak sebelah, I guna anak panah dekat keyboard I. Okay, I guna anak panah kat keyboard I. Okay. Kalau I nak lompat, I nak lompat ke kotak yang sebelah, I tekan je anak panah pada keyboard I. Nampak? Ini quantity, right? This is quantity. This is price per unit. Okay. This is amount. Okay. So the number column, you can make it smaller. Okay. Item also can make it smaller a little bit. The quantity, of course, make it really small. Okay, price per unit, okay, maybe this size. Okay, amount, I just make it this size. Okay. Okay, I pun boleh buat row tu tinggi sikit. Nampak tak? I row margin, I select, tinggikan dia sikit. Okay. Select ke semua kotak ni. Okay, you pun boleh klik home. Pilih center. Pilih center. Kalau you nak centerkan dia kiri kanan. Kalau you nak centerkan dia atas bawah, you kena select semua ni. Okay, tadi kan kita dah pilih center kan. Okay, kita pun boleh klik layout tau. Dekat layout ni pun ada center juga. So, I klik layout dan I pilih center atas bawah. Okay, actually tak nampak lah button center tu. Okay, jap. Okay, button center dia dekat sini. Dekat tepi ni. Nampak tak? Okay. So kalau kata you nak warnakan kotak-kotak tu, okay, boleh klik home. Okay, klik button shading. Boleh pilih warna-warna apa yang you nak untuk you colourkan dia punya kotak tu. Nampak I pilih. Kalau nak colour yang lain, boleh pilih kat more colour. Okay, dekat more colour ni memberikan lebih spectrum of colour which you can choose whichever colour that you want. Okay, let's say this one. Okay, click OK. Okay, and you can input. You can input the data like 1, enter 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, yang item ni Intel i7 processor 2.2 GHz. So I type ya. Okay, Intel i7 processor. Okay, Intel i7 processor. Okay. Tadi kan dah belajar sebelum dan selepas dash mesti ada space. Jadi I kena letak space bar satu kali. Baru I tekan dash. Baru I boleh type 2.2 GHz. Okay. Nampak tak? Okay. Kalau nak besarkan lagi. Ini mungkin terlalu kecil. I besarkan sikit. Okay, sebab item tu tak cukup nak type tu. Okay, di bawah Intel i7 processor tu adalah RAM memory 8GB. So I type ya.
RAM, memory, 8 GB. Okay. The third one is hard disk drive 500 GB. So I click over here. I type hard disk drive 500 GB. Okay, go down. Okay, monitor 17 inch. So I click over here. I type monitor 17 inch. Okay, number 5 is mouse and keyboard. Okay, mouse and keyboard. So I'm going to type that. Okay, mouse and keyboard. Okay. Okay, dia semua pun kuantiti dia 10 10 10 10. Jadi I type dulu 10. Lepas tu I boleh select semua ni. Okay, select yang 2 digit tu, I tekan Ctrl C. Tekan dan tahan Ctrl key kat keyboard you, lepas tu tekan C sekali. Itu Ctrl C. Select kotak-kotak yang kosong ni, tekan Ctrl V. Okay. Price per unit, right? 452.00. So dia ada yang simbol duit tu, you kena tekan shift. Tekan shift nombor 4. Space bar. Okay, 452, right? So I type 452.00. So I pun boleh select lah nombor ni, select Ctrl C. Okay, nanti I duk paste kat sini, Ctrl V. Lepas tu I tukar je digit dia tu, 258, right? This one is 258. So I just type 258 278 355. So I just type 278. This one is 355. The last one is 25. Okay, the last one is 25. So I pun boleh select select semua ni. Okay, select semua ni kan. Okay, Ctrl C tu kan copy kan. Select semua kotak ni, Ctrl V. Sebab dia darat 10. Dia darat ke kuantiti dia. So kena tambah digit kosong di setiap angka ni, tambah digit kosong sahaja. Okay. Tak apalah, you buat je apa yang boleh. Kalau you boleh follow semampunya lah. Kalau you follow yang semampu you. Ingat, kami sedang rekod. Kami sedang buat recording ni. Jadi boleh tengok balik. Boleh tengok recording. Kan dia adalah video rakaman. Nanti boleh, kalau rasa tak dapat follow, boleh pause kan. Boleh pause, boleh reverse balik, boleh forward. Okay. So ada video rakaman. Jangan risau. Macam you tengok kan, I buat ni. Kan I nak buat the grand total ni. Kan kena merge kan kotak tu kan. So I kena highlight dulu tau. I highlight dulu semua kotak ni, klik kanan di dalam selection tu. Dan I pilih merge cell. Okay. Okay, and then I type lah the grand. Okay, I type the grand total. Nampak tu. Lepas tu I klik center. Kat sini pun I pun boleh masukkan warna kalau I klik shading. Nampak? Nampak I klik button shading tu. Kat sini I boleh letak dia punya total, which is altogether 13680. Altogether 13680. So yang ini semua I boleh highlight, I boleh pilih this one, right? I can highlight, I can choose right align. Okay, this one I can highlight, I can choose right align. Okay, this one I can highlight, I can choose center align. Okay, so I click over here and then I enter. Sebab dia ada untuk signature, authorized by. So I click kat situ, nanti I type lah authorized by. Okay, enter kan. Nanti kan nak buat line signature dia tu, you kena klik insert. I kena klik insert. Lepas tu I kena pilih dekat shape, I kena pilih line.
Okay, I pilih line. So click and drag lah. Tapi masa I click and drag tu, I akan tekan shift. Untuk I buat satu line yang straight projection, I click and drag my line, right? But I press and hold my shift key. I duk tekan shift key sekarang. Tu yang straight tu. So I double click here. Okay, double click down here. So I can put lah her name. This is actually the sender's name. Yang tadi atas tu ialah recipient, penerima. Tapi you tengok kan sini dah ada spacing tau. Sini dah ada spacing balik. Jadi I kena klik kat sini, I kena klik layout, I kena kosongkan semula. Nampak tap kosong enter. Tap kosong enter. So lepas tu I masukkan. Masukkan jawatan dia. Nampak? Tengok I masukkan jawatan dia. Okay. I masukkan dia punya nama syarikat dia. Nampak I masukkan nama syarikat dia. Is Reality Computer, right? Is the name of the company lah. Okay. Okay, lepas tu dia ada phone number dia kan 01222. Okay. So I just type here her phone number. Okay. 012-222. Okay. Okay, you tengok di sini. Okay, I pun boleh formatkan garisan ni. I duk halakan mouse I betul-betul pada garisan tersebut sehingga kelihatan 4 arrow. I halakan mouse I betul-betul dekat garisan tu tau. Nampak ada 4 arrow tu kan? Baru I klik. Kat sini nak panjangkan boleh. Nak panjangkan pun boleh. Okay, nak format, you kena klik kanan pada garisan tu, pilih format. Pilih format. So, I boleh pilih. I nak dia tebal sikit. Kalau nak dia tebal sikit, kena letak width 2 ke. I pun boleh pilih warna hitam kat sini. Okay, nampak line tu jadi warna hitam, dia tebal sikit, nampak? Okay. Okay, selalunya surat rasmi ni, you kena highlight semua teks pada surat rasmi you ni. Okay, you kena klik home. You kena jadikan dia font Arial. Font Arial, nampak? Sebab selalu surat rasmi font dia adalah Arial. Dan size font dia adalah 12. Okay. Okay. Yang mana kena underline, you underline. Macam ni kan kena underline. Select perkara ni. You pilih bold and underline. Okay. Okay, bukan takat tu, perenggan seharusnya justify. Select all this paragraph, right? Choose justify. Okay, select all this paragraph, right? Choose justify. Paragraph should be justified. Okay, mana satu yang ada spelling error tu, you tak suka tengok ke apa, boleh je ignore. Sebab ni kan kita tulis bahasa Melayu kan, kita pilih bahasa Melayu, jadi dia MS Word ni dia akan detect bahasa Melayu tu sebagai spelling error, jadi tak ada apa pun sebenarnya. Kalau you tak suka tengok indikator merah tu, you buat macam I ni, I klik kanan ignore je, nampak tu. Memang akan keluar merah punya sebab kita type bahasa Melayu kan. Ni I tak nak lah dia merah tu. I klik kanan, I pilih ignore. Nampak so tak adalah merah-merah macam tu. Tengok ya. Okay. Right click, ignore. Right click, ignore. Okay, right click, ignore. Right click, ignore. Okay. Okay, jadi yang kat sini kalau nak bold pun boleh juga. Kalau you nak highlight kat sini, you tekan bold, dia memang bold. Nampak? Dekat sini kalau I nak highlight, kat sini pun I boleh tekan bold if I want lah. Okay, if I want to make it bold. Okay, because there are certain words which need to be bolded. Like, is reality computer, package computer desktop PC. Tengok
Ni I highlight, ada perkataan kena bold kan. Macam package komputer desktop PC ni kan kena bold. Kalau ikut buku kan, berjenama Acer. Perkataan Acer tu sendiri kena bold. Jadi kita kena select, click and drag highlight perkataan tu dan click bold. Ni information technology kat sini pun kena bold juga. Jadi kita tengok dulu perkataan mana yang kena bold dan kita highlight dan bold dengan dia. Okay. Okay, di atas ni mempunyai satu letterhead dan juga satu label yang bernama quotation. Jadi kalau you nak buat letterhead macam tu, you nak double click dekat atas tu. Double click dekat atas tu. Okay, so double click dekat atas tu untuk I masuk header. Okay, sebenarnya I hanya halakan mouse I di situ. Okay, dekat sini kan, I halakan dia. Lepas tu kena klik 2 kali Kena klik 2 kali dekat bahagian atas tu, baru you jumpa header. Double click. Then you can see the header mode. Okay. And you can insert a text box. Insert text box. This one. A simple text box. Okay. And you can press backspace to delete the content of the text box. Okay. Move the text box over here. Make the text box a little bit bigger. Okay, click over here, right? Go to layout. Make it zero spacing. Make it zero spacing. Okay, so kat sini nanti you boleh type. You boleh type is Reality Computer. That's the name of the company lah. Okay, is Reality Computer tu memang nama syarikat dia lah. Okay, lepas tu kita pun boleh type alamat dia. Nampak I type alamat dia. Tapi I type Bandar Bukit Tinggi Kelang je. Okay. Tak perlu pun type. Semua tak apa. Okay. Tapi cumanya orang kata nak highlight dia kat sini. Nanti klik home kan, I klik bold. Okay, so kalau you nak guna font yang berbeza pun boleh select kat sini. Mungkin you nak guna font Century Gothic ke, Bank Gothic ke. Okay, I guna font lain nampak guna Century Gothic, let's see. Okay, a different kind of font. And I can also highlight this. I can change the color of the text. Okay, if I want purple color also can. See, I'm choosing purple. But you got to highlight the text first. Click and drag, highlight the text first, and then you can choose the color of the text over here. Okay, how to eliminate the box, the text box border. Okay, you kena letakkan mouse you betul-betul dekat sepadan box tu. Letakkan mouse you betul-betul dekat border box tu. Klik kanan dan pilih format. Okay. Then choose no line. Choose no line. That will eliminate the borderline of the text box. But you need to create a line of division for your header. Okay. And the content of the letter lah. That's why you got to click insert. You got to go to shape. Choose line. Okay. Make a very long line. Click and drag. Click and drag. Tapi nak straight tu tekan shift. Tekan dan tahan shift. Kalau nak warnakan line ni pun boleh. Klik kanan pada line tersebut, pilih format. Mungkin you nak buatlah line tu warna purple juga ke. Tebal dia pun 2 ke. 2 tu tebal. Nampak? Okay, so setiap dokumen mesti mempunyai company logo tau. So you boleh download je company logo tu daripada Google. Okay, apa-apa gambar komputer, pergi kat section download ni. Okay, katakan gambar komputer ni. Okay, katakan gambar komputer inilah, katakan ini. I klik kanan pada gambar yang I dah download daripada Google. I klik kanan pilih copy. Okay. Okay, lepas tu I buka Microsoft Word I ni. Okay, I klik kanan dekat luar ni. I pilih paste. Okay. Gambar ni I kena kecilkan sikit. Okay. Okay, I double click kat gambar tu. Okay, I double click kat gambar tu dulu. Lepas tu I pilih format. Okay, pilih format. Wrap text type. Okay, nampak? Pilih format type, nampak? Dan I tolakkan dia. So, kena double click kat gambar tu dulu. Baru pilih format type. Okay.
Okay, you actually kan, kalau you tak dapat follow ke apa, tak apa, boleh tengok balik video rakaman. Boleh follow slow-slow. Boleh follow tengok kan, kalau tak dapat klik ke apa, you boleh pause, berhentikan video tu. Okay, ini kalau dah settle ni kan, I double click dekat mana-mana luar di bahagian surat I. Double click dekat mana-mana di bahagian surat I. Okay, untuk I masuk balik ke dalam surat I. Nampak I dah ada satu letterhead. Okay, nampak tak letterhead I tu? Cumanya sebut harga ni tidak mempunyai label quotation. Selalunya kalau kita nak melabelkan dokumen, selalu kita akan klik pada button insert tab. Okay, nampak I klik button insert tab. Lepas tu I klik dekat ni. Nampak tak button ni? Button ni dipanggil word art. Word art ni boleh digunakan untuk melabelkan dokumen. Okay, so I pun boleh pilih ni ke. Whichever you prefer. Whichever you want. So let's say I choose this one. Okay, and then I type quotation. Okay, nampak I type quotation. So I boleh melabelkan dokumen ni. Tengok. So orang tahulah ni dokumen quotation. Kalau you nak kecilkan font dia, select dulu kat sini, klik home. You boleh kecilkan font dia. Mungkin nak ambil 28, boleh ambil 36, 28 ataupun 30 ke. 30 pun boleh. Tak 30 je. Dia besar sikit. Nak besar betul 36 lah. Macam 36 tadi tu. Besar sikit kan. Nak guna font lain pun boleh. Century Gothic ke. Okay. Okay. So I stop recording Okay, I stop recording. Nanti